Okey, untuk kisah yang kedua ni ya. Cerita kali ini disampaikan oleh Muhammad Farid Hakimi. Dan cerita ni tentang gangguan yang dia alami masa kena tahan dekat hospital sebab demam denggi. Dan kalau anda semua dah bersedia, jom kita mulakan. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farid Hakimi bang. Dan cerita ni berlaku 2 tahun lepas masa saya kena tahan dekat hospital kerajaan sebab denggi. Demam sanas saya waktu tu memang teruk. Sampai badan ni menggigil-gigil bang. Kepala berpinah-pinah, berpusing-pusing. Dan saya tak boleh nak bangun langsung bang. Lepas dah pergi klinik, doktor terus suruh admit tau. Saya masa tu sampaikan saya ikut ambulan bang. Naik ambulan pergi ke hospital besar dan terus masuk ward tau. Dan bila sampai je, nurse tengah sibuk cari katil kosong. Dan yelah, saya masa tu kan tengah mamai-mamai kan, kepala ni duk berpusing-pusing, berpinah-pinah. Tapi saya masih ingat lagi seorang nurse tu dia ada cakap macam ni. Nanti kan, kalau boleh jangan letak dia dekat katil 6 Alamak kak, macam tak ada pilihan lain aja. Katil lain semua penuh lah kak. Tinggal katil tu je yang kosong. Saya dengar masa tu yelah, kita ni kepala tengah sakit bang. Tengah mamai-mamai, badan memang lemah sangat. Saya memang tak fikir apa dah. Dalam kepala ni saya cuma fikir aku nak baring, lagi cepat baring lagi bagus. Macam tu lah bang saya fikir. Katil 6 tu kan, dia katil hujung sekali tau. Belah kanan ward tu dia ada dinding sikit yang menghadap tingkap kecil. Dan waktu siang memang tak rasa apa sangat tau bang. Saya baring je lah kan, rehat, makan ubat, relax-relax, cuba untuk nak tidur. Tapi malam pertama, sekitar pukul 2 pagi lah macam tu kan, saya ni terjaka tau bang. Saya dengar bunyi tapak kaki berjalan tau. Perlahan aja dekat lantai simen tu. Dan saya ingat kan ini nurse lah kan, nurse tengah jam ronda ke apa kan. Tapi bila saya celik mata, saya nampak ada orang bang. Orang tengah duduk dekat hujung katil saya. Rambut dia panjang, hitam tau, hitam. Dan itu je lah yang saya nampak. Sebab dia duduk tu dia macam membelakangkan saya kan. Dia pandang ke